Salam sejahtera Abang Kak dan welcome back kepada channel Joe. Okay Abang Kak, hari ni Joe nak tunjukkan sebuah Mercedes A180 AMG sedan. Dan kereta ni, apa yang special dengan dia ialah dia ada semua accessories, which is kita kira fully loaded lah. Dia ada 360, dia ada panoramic roof, ada leather package, head-up display, blind spot monitoring. Dia semua ada, dia complete. Okay, so dalam video ni nanti Joe akan tunjukkan kereta ni, Joe akan tunjukkan grade dia, apa yang tak cantik dengan kereta ni, kalau ada, okay. Dan by the end of this video juga, Joe akan kirakan bulanan dia siap-siap. So senang untuk korang buat kira-kira teruslah sama ada kereta ni sesuai dengan bajet korang ataupun tidak. Alright, so macam biasa, jom kita tengok kereta ni. Ini kereta dia bakar Mercedes A180 AMG sedan. Sebab model ni dia datang dengan dua version. Dia ada hatchback dan juga sedan. So yang Joe tunjuk, yang depan Joe ni ialah sedan. So it come with a bigger luggage room lah. Lagi banyak barang yang korang boleh letak. So kalau korang yang dah ada baby, you are starting a new family, jangan ambil yang hatchback. Nanti tak cukup nak letak barang. Memang tak cukup nak letak barang. Korang letak stroller pun, you are basically occupy half of the luggage. Betul je cakap. Menyesal nanti. Kalau korang dah ada family, jangan ambil yang hatchback. You need a bigger luggage room. Kecuali korang ada second car lah, and you can afford second car, then go for hatchback. Kalau tidak, ambil yang sedan. You will not regret it, trust me. Okay, so yang ini ialah A180, dan kalau kita compare dengan yang spek Malaysia, sebab customer selalu compare dengan spek Malaysia. Joe, apa beza dengan spek Malaysia dengan Japan? Okay, just for short info, A180 untuk Japan is on par dengan yang spek Malaysia lah, A200. Kalau korang ambil A180 yang Malaysia, dia akan rendah lagi spek daripada yang ni. It's on lower spec. So basically, yang ni korang ambil A180 Japan, dia dah sama level dengan A200 yang spek Malaysia. Ada differences, korang kena cari sini lah. Joe tak boleh sebut dalam video. Nanti dia akan jadi lain. Okay, so Joe nak tunjukkan kereta ni. This is a 2021 punya kereta, grade 5A. Condition luar memang cantik, tapi Joe check tadi, ada satu masalah sikit. Okay, Joe tunjukkan. Masalah dia ialah kereta, tak tahu korang nampak ke tak, dia ada stain. Stain tu sebab kereta ni dia dah parking terlalu lama dekat port. Jadi dah hujan, berabuk, hujan panas kan. Dia stain tu dia melekat dalam cat. Tapi polish boleh hilang lah benda tu. Polish je, korang nampak putih ni kan. Bila polish dia akan lagi berkilat. Dia tak tukar colour tapi dia akan lagi berkilat lah. So itu saja Joe nampak. Other than that, kalau stone chip ke ataupun cala apa, kemek ke, kesalanggas tu memang tak ada. Sebab dia grade 5A, memang cantik. 5 memang cantik dah luaran dia. Dia tunjuk sekeliling dia bagi korang tengok. Okey. Kalau 5 memang cantik. A untuk interior. Nanti kita tengok interior dia. So luaran dia memang cantik. Dan untuk kereta ni, ramai yang convert kepada A35. A35 sebab A35 dia ada sedan, dia ada hatchback kan. Dia boleh convert kepada A35. Jadi, untuk bahagian dalam dia, okay, is fully loaded. Kenapa Joe cakap macam tu? Sebab seat dia datang dengan seat full leather. Sebab biasa seat dia, kalau tanpa full leather package ni, dia half leather sajalah. Which dia akan tarik kat sini dan dia leather kat bahagian tepi saja. Tapi untuk yang ni dah full leather. Dia termasuk kat sini. Leather dia kat tepi ni. Kalau tak biasa ni kat sini dia akan tarah. Okay, so dia dah full leather dah untuk bahagian dalam dia. Lepas tu, untuk kereta ni dah datang dengan electronic memory seat. Sebab untuk kereta ni dia ada 3. Dia ada manual, dia ada electronic dan dia ada electronic memory. Yang ni dah ada memory seat lah. Okay, lepas tu kat sini dia ada lumbar support dia. And then sini, dia ada untuk leg support. Okay. Lepas tu satu lagi kat sini, korang dah dapat sekali ambient light lah. Ambient light akan datang sekali. Sebab tu juga dia fully load. Sebab ada yang dia tak ada ambient light, dia hanya line merah sahaja. Yang ni dia ambient light. Nanti Joe tunjuk macam mana nak pilih colouring dia. Okay, so kita tengok. Yang ni bahagian dalam dia. Okay, kat sini korang boleh nampak ambient light dia.
Ambient light. Lepas tu kat sini, yang ni kalau korang beli yang kereta yang tak ada ambient light, korang kena tambah lah. Kena tambah, ataupun kalau nak buat, kalau tak, just basically maintain as it is. Tapi kalau dah datang dengan ambient light, it's a bonus guys. Lepas tu, bahagian depan ni, ada head up display korang tengok. Dah siap head up display dah. So kat sini. So this is the additional yang korang akan dapat. Okay, lepas tu, mileage. Kita tengok. 38,000. So it's quite acceptable lah dia punya mileage. Okay. Lepas tu, next accessories, 360 camera. Ni korang tengok. 360 camera. Kat sini korang boleh nampak sekeliling kereta. Dan kat sini pun korang boleh pilih lah view. Nak kiri kanan ke. Okay. So, ada 360 camera ni untuk ladies yang korang have difficulties dalam parking. This is the car. Korang kena ambil 360 camera. Kalau tak nanti susah nak parking. Okay. Lepas tu bahagian atas, datang dengan panoramic roof. Panoramic roof dia, kita boleh buka. Okay. Fuel on reserve lah. Okay. So, dia buka lah panoramic roof dia. Boleh santai. Okay. Lepas tu kalau nak tutup, dia boleh tutup. Habis macam ni. Dan satu lagi, dia boleh tutup juga cover. Tarik tutup cover dia. So dia ada 2 step lah yang tu. Okay. Dan next is dia ada wireless charging. Banyak kereta ni banyak accessories tu juga cakap. Dia fully loaded. Memang basically most of the accessories memang ada. Memang ada. Lepas tu dia punya player pun dah datang dengan speaker. Speaker dia dah speaker bermister lah kat sini. Okay, kita tengok sikit bahagian belakang dia. Alright. So, ni bahagian belakang dia lah. Bahagian belakang dia pun full leather. Full leather juga, sama macam depan. Jadi, kalau korang yang ada anak kecil, ambil yang ni. Sebab nanti susu tumpah ke, makanan tertumpah ke, okay? Senang, just lap saja. Sebab Joe punya kereta sekarang ni, half leather. Dia tumpahnya susu ataupun dia muntah ke, nak kena hantar detailing, nak buat cleaning balik. Kalau tak, dia bertompok. Dia bertompok. Okay. So, ni bahagian belakang dia. Dia tunjuk sikit. Alright. So, belakang dah ada aircon vent kat sini. Lepas tu, dekat belakang juga dia dah ada ISOFIX. So, kalau korang nak letak baby chair dekat belakang, yes, dah ada ISOFIX, just lock sahaja. Lepas tu, bahagian tengah dia. Kat sini ada armrest dan juga ada cup holder lah kat situ. Alright. So, ini pandangan daripada belakang. Belakang dia pun quite okay. Nak cakap kecil sangat tak, but it's acceptable. Dia punya size tu. Kalau buka, panoramic roof. This is the view yang kau akan dapat kalau duduk di belakang lah. Style. Nak jumpa klien kan, memang smart. It's a first impression car. Okay. Kita tengok sikit bahagian luggage dia. Luggage dia. Kita tengok sikit. So, ni luggage room dia lah. So, kalau untuk hatchback, you basically dapat macam ni je. So, kalau yang dah ada baby, stroller tu, you basically dah you occupy kat sini dah. So, kat sini je korang punya luggage. Kalau korang ambil yang hatchback, can you imagine berapa banyak je barang yang korang boleh letak. Memang tak cukup. Okay, so dah selesai review, kita nak kirakan bulanan dia. Dengan harga dia, nak review dia. Okay, harga kereta ni 163 on the road dengan 55% NCD. Alright, untuk unit ni. So, kalau kau nak unit ni, kau kena screenshot. Send link dekat Joe. Saya nak kereta ni. Joe cakap bulanan macam ni. Ada lagi ke kereta ni? Sebab Joe tak pasti bila kereta ni ataupun video ni akan sampai dekat korang. Korang akan tengok bila. So, Joe takut masa korang tengok tu, kereta ni dah terjual. So, we need to look for another unit. Dan Joe takut dia punya condition ke, pricing ke, semua dia akan berlainan lah. Sebab different unit kan. So, untuk unit ni, on the road with 55% NCD 163. Okay, let's say korang nak buat zero deposit. Okay, tapi zero deposit, approval dia bergantung kepada korang punya dokumen juga tau. So, you need to have a quite strong. Tapi apa pun, you can refer back kepada Joe dulu. Kita check dulu. Then, we can try for full loan dululah. Okay, so untuk full loan, bulanan dia
1821. Average with 2.3%. Dia punya interest lah. Okay. Dan kalau korang ada 10% deposit, that will be 1639. So if we round out down 1640, lebih kurang macam tu lah. Untuk 9 tahun. Okay. So that for 10%. Kalau ada lagi deposit, kau nak letak lagi, then of course the monthly will be lesser and lesser lah. Dia akan reduce lagi. Okay. So itu saja untuk kereta ni. Luaran pun dah, grade pun dah, bulanan pun dah. Jadi untuk abang akak yang berminat dengan kereta ni, okay, korang Roger Joe screenshot bulanan dia tu, hantar dekat Joe. Kalau by the time korang contact tu, harga turun, bos turunkan, korang doa lah. Doa bagi bos turunkan harga lagi. Then it will be your luck lah. Okay. So macam biasa, untuk abang akak yang berminat, Roger Joe, kita check dulu kelaikan. Okay. So stay tuned guys. I see you guys next video.